Okay, Assalamualaikum guys. So, untuk trip kali ni kita nak pergi ke Pulau Pangkor. So, di pagi hari kita terus pergi ke JT Nelayan Lumut untuk naik sampan untuk terus pergi ke Pulau Pangkor lah. So, dalam perjalanan tu kita akan lalu dekat area Lumut lah. So, dekat Lumut ni kita akan nampak macam-macam pemandangan yang indah kan. So, ni area Lumut. So, korang boleh datang sini weekend-weekend untuk beriadah. So, ni ada ferry untuk pergi ke Pulau Pangkor. So first kali kita labur sahur, lepas tu kita ambil umpan dan kita tunggu strike kita. So kita saksikan. Tu lah. Je nak. Oh, alhamdulillah. Up. Selesai. Come. Oh, alhamdulillah. Oh, dia sangkut. Oh. Ya apa? Yang di. Apa? Kita dah penat dengan spot pertama, kita akan terus ke spot yang kedua. So spot yang kedua ni air dia sangat lenang. So kami try first jig dan kami nampak ada sotong. Ni kalau candat ni dapat sekok ni. So kita teruskan dengan memancing dasar. Nak? Oh. Ada. Udang mati pun dia makan. Kecil ni. Kalau gini. Aduh, dah habis pun. Kerapu. Okay guys, ni kerapu jenis apa warna pink, comel. Ni kalau masuk akuarium ni mesti handsome. Oh. Logik. Tak tahu. Itulah pasal. Okay, so hari pun dah petang. So masing-masing dah parai. Tapi aku nak bagi tahu satu je. So kawasan Pangkor ni memang tempat yang cantik. So tengok ni resort ni. Aku tak tahu apa nama resort ni, tapi kalau nak honeymoon sini memang cantik lah kan. Dengan pemandangan lautnya kan, pulau-pulau kecil-kecil kat depan tu. Tapi ada satu tempat rare. Kalau korang pergi mancing dekat area Pangkor, korang mesti akan nampak ni. Dia macam tengkorak. Aku tak tahulah sejarah apa batu tu macam tengkorak tu apa kan, ke just memang macam tu kan. Okey, ini hasil dia.